Masya-Allah, abang kata mahal saya jual kerang. Abang pilih tengok tak mana pun rate saya ke antara termurah bang. Sekilo RM30. Kita bukan bagi sekilo, kita bagi sekilo 200, sekilo 300. Jom abang tengok lah, saya timbang lah. Okey, kita bagi kerang ni. Kerang minyak, kerang bulu. Ni tengok, saya ambil ni saya tak timbang lagi tau. Saya ambil dulu. Saya ambil dulu. Okey, kita bagi unam lah. Unam. Kita bagi lokan 2. Lokan kita bagi tak banyak lah. Pasal dia berat bawah. Jangan risau. Siapa yang biasa masuk live saya, dia tahu. Saya akan habak kat customer. Gambar tengok lah. Okey. Saya timbang lah. Ni RM30 tau. RM30 sekilo. Kalau abang kata mahal, mungkin abang tak bisa makan solek-solek. Sekilo 300. Tengok. Gambar zoom sikit gambar. Sekilo 395 gram. Ni kita timbang dengan berharga RM30 saja. Abang, mai bang. Ni siap jampok bang. Tengok. Customer kita tengok belakang. Dia nak order. Tengok customer kita. Kan. Bukan kata ni kita bagi terus. Nak ni siap jampok ni, saya timbang siap bang. Sekilo 300. Siap jampok. Boleh? RM30. 3 jenis kuah kita bagi. 3 jenis kuah lah. Kuah kacang, yang asam dengan sos thai. Mampu hati. Nak siap jampok ni bang. Ha, boleh? Nak kerang saja boleh? Boleh bang, boleh. 30 kau. 30 sama. Kau nak siap jampok ni, jampok ni kita jampok dah. Boleh lah. Okey. Kita bagi abang, masya-Allah abang ni dah order kita. Sekilo lebih lah. Sekilo 300 tak sekilo 400. RM30. Siapa yang biasa makan, saya nak hampa komen di ruang komen. Komen. Yang mana nak main ketika episod 88 kita buka 4.30 sampai pukul 1 pagi kan. Okey, kasih sampai, jangan tak sampai.